gambar dalam laman sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya, meskipun menutup aurat. Dia asal kaedah halal haram ini begini, apa yang halal di alam nyata maka halal di alam maya. Maknanya kalau dia boleh kelihatan begitu di jalanan, dia menutup aurat, halal lah. Kita dia berada di khalayak, maka halal dia berada sebagai gambar di alam maya. Cuma dalam keadaan fitnah sekarang, jangan banyak sangat letak gambar, melainkan gambar yang kecil-kecil. Sekarang ni musim edit video lah, edit macam-macam peseng. Jadi kalau tidak diedit pun dia kalau besar sangat. Kerana perempuan ni sebenarnya dia adalah, walaupun muka dia bukan aurat, diri dia sendiri itu adalah aurat. Aurat dengan makna menjadi keinginan, seronok dilihat oleh laki-laki. Al-mar'atu auratun, itu maksud hadis. Al-mar'ah, perempuan itu aurah. Maknanya diri dia itu sangat memberi tarikan kepada orang yang melihat. Jadi berpada-padalah, jangan berlebih-lebihan. Kita nak fatwa haram bukan kelas kita nak kata haram. Jaga-jagalah, jangan berlebih-lebihan. Sebab orang perempuan sebenarnya dia ada satu fitrah, tabiat yang semula jadi, yang iaitulah dia ni perempuan suka kelihatan cantik. Faham tak? Dia suka. Mak kita, tok kita, nenek kita, adik kita, bini, memang dia seronok kalau dia beri nampak cantik ke orang lain. Sebab tu dia dengan gambar-gambar ni dia laju sikit kalau kita tak kawal. Dia nak orang tengok dia tu cantik dan sebagainya, walaupun orang tak kata comel. Cukup dengan dia bajet seorang diri dia padang dah. Itu jenis perempuan, dia nak supaya kelihatan cantik.